Assalamualaikum, nama saya Jaspar bin Khairat Anwar. Dalam video ini saya akan menunjukkan kepentingan pemakaian Google, baju bengkel dan safety boot untuk memastikan kerja yang dilakukan dengan selamat. Bengkel adalah kawasan kerja yang mempunyai pelbagai risiko. Kecuaian kecil boleh menyebabkan kecederaan yang serius. Oleh itu, setiap pelajar wajib memakai PPE lengkap sebelum memulakan kerja. Haziq, kau nak masuk bengkel dalam PPE ke? Nah, sekejap je nak buat kerja, tak apa kot. Dalam bengkel ni, PPE kita mesti pakai lengkap. Google untuk melindungi mata, baju bengkel untuk melindungi badan, safety boot untuk melindungi kaki. Semua tu wajib ke? Ya, memang wajib. Satu je tak pakai, risiko kecederaan mesti bertambah. Ini adalah salah satu bahaya yang ada di bengkel pemesanan. Mari saya terangkan beberapa lagi bahaya di bengkel pemesanan. Serpihan boleh masuk mata, baju nipis dan panas. Masuk biasa tak melindungi dia. Kalau macam tu, bahaya kalau kita cuak. Okey, nanti aku bakal lagi. Sekarang aku dah bakar. Baru rasa yakin nak kerja. Kali ni, masuk bengkel jangan lupa pakai PPE. Terima kasih kerana Keselamatan dan menjawab bersama. Ini adalah contoh pemakaian lengkap PPE di bengkel pemesanan.